Ada orang yang sakit tuan-tuan, tetapi dia makin jauh daripada Allah. Macam mana boleh jadi begitu? Dia kata, Allah, mengapalah kau bagi aku sakit? Tak boleh ke bagi sakit pada orang lain? Kan? Ya Allah, mengapalah kau bagi keluarga aku pula yang bermasalah? Keluarga orang lain tu tengok tenang je. Dia mempersoalkan Allah, maka itu menyebabkan dia makin jauh daripada Allah. Padahal sebenarnya Allah punya. Allah nak buat apa sahaja, sepatutnya bila diuji tersebut, ya Allah, dalam keadaan aku sakit ini, aku terima ya Allah, ini qada daripadamu, dan aku mohon ampun kepadamu, dan aku mohon kalau boleh ya Allah, aku makin dekat denganmu ketika diuji, agar kalau engkau cabut nyawa aku ketika diuji ini, aku diberi rahmat untuk ke syurgamu ya Allah. Pasal tahu, sedar diri itu siapa yang punya, yang Allah ajar dalam surah Al-Baqarah. Dan kali ini, orang ini ketika dia diuji, ditarik sebahagiannya, ataupun diberikan balik kereta dia, diberikan balik kebahagiaan apa sebagainya, bagi mereka ini mendapat keampunan pada apa kesilapan-kesilapan lampau, dan ke depan nanti wa ajrun kabir, Allah beri ganjaran yang besar. Kamu hilang kesihatan tangan, kesihatan kaki, nanti Allah bagi ganjaran lebih daripada apa yang kamu pernah nikmati selama hari ini. Maka kesannya tuan-tuan, bagi balik kita punya kaki, kesihatan, kebahagiaan dan ganjaran besar itu, maksudnya terutama di syurga, maka tidak ada putus lagi dah selepas ini.